Dah ramai dah kena pakai mata kayu tu, terpelanting kena muka. Bahaya man. Dalam dunia pertukangan, benda basic ni jangan abaikan. Jangan potong kayu pakai grinder. Memang kat luar tu ada jual mata grinder kayu tu, tapi tak sesuai untuk potong kayu. Sebab apa? Sebab kalau kau potong dia akan ada kickback. Kickback tu bahaya. Dah ramai dah kena pakai mata kayu tu, terpelanting kena muka. Bahaya man. So nak potong kayu, kau kena ada benda ni, alat khas untuk potong kayu. Macam ni cordless daripada nak marah. Mata boleh pakai 6,5 inci. So boleh potong ketebalan macam ni, lebih kurang 2 inci lah kayu. Yang penting brushless, pakai bateri, cordless, senang bawa ke mana-mana. Ada hose untuk sambung ke vacuum. So kalau kau pakai vacuum tak ada habuk. Boleh adjust angle, kedalaman pun boleh adjust. Ini safety cover dia. So jom kita try potong kayu seinci tebal ni. Letak macam ni, lepas tu potong lah. Settle mat. Sekejap je. Potongan pun cantik, mata cantik. Dia siap bagi mata untuk kayu ni. Ini satu investment yang bagus untuk buat kerja kayu. Masalah nak buat kerja kayu ni, nak potong pakai gergaji penat mat. Pakai ni senang. Nak potong pintu ke apa ke, pakai ni senang. Body cantik, tak berat sangat. Kelajuan pun laju. Kalau tak percaya murah, kau cek harga dia kat link bawah tu.